dengan perpaduan yang berasaskan pada iman yang diajar oleh Islam, orang Islam bersatu sehingga berjaya menegakkan pemerintahan yang besar di timur Asia Tenggara, di baratnya Spanyol, di utaranya Asia Tengah, di selatannya Afrika Tengah. Di zaman tidak ada alat-alat kemudahan yang canggih, perhubungan yang cepat seperti hari ini. Dengan ajaran Islam, orang Islam menjadi bangsa yang kuat, umat yang dihormati oleh kaum yang lain, bangsa-bangsa yang lain dan penganut agama lain. Di mana sahaja orang Islam masuk ke negeri-negeri yang bukan Islam, disambut oleh rakyat yang bukan Islam kerana pemerintahan mereka yang zalim. Islam disambut sebagai penyelamat, bukan menyambut kedatangan penjajah asing seperti penjajah barat yang menjajah negara asing, memperhambakan rakyat, merampas hasil bumi negeri yang dijajah. Islam tidak begitu. Islam yang adil, yang baik ini, di mana sahaja negeri yang dimasuki oleh Islam, rakyatnya menerima kedatangan Islam, masuk Islam dalam keadaan tidak dipaksa.